Pada suatu hari yang cerah, 3 orang remaja lelaki sedang berjalan di tepi jalan raya. Mereka berasa sangat dahaga akibat kekurangan air. Mereka terfikir untuk membeli minuman. Saya rasa sangat haus lah. Saya pun sama. Saya ada idea. Apa kata kita beli air untuk hilangkan dahaga? Apa kata kita beli di kedai sebaneka itu? Sedang mereka menuju ke kedai sebaneka tersebut, mereka terserempak dengan seorang gelandangan. Kawan, lihatlah gelandangan itu. Kasihannya dia. Saya rasa kita patut belikan dia air dan berikan dia sedikit wang. Idea yang bagus, Ding. Betul tu, sebab dia dalam kesusahan berbanding kita. Mereka pun masuk ke dalam kedai dan membeli 4 cawan air, 3 untuk mereka dan 1 untuk gelandangan tersebut. Selepas keluar dari kedai sebaneka tersebut, mereka berjalan menuju ke arah gelandangan tersebut. Selamat petang, Pakcik. Oh, selamat petang ya anak-anak. Apa yang kalian buat di sini? Kami ke sini sebab ingin memberikan Pakcik sedikit wang dan air ini. Syukur. Terima kasih banyak-banyak. Pakcik harap kalian sentiasa bahagia dan sihat selalu. Terima kasih Pakcik. Saya harap Pakcik sentiasa bahagia dan dipermudahkan urusan dalam hidup. Sambil berjalan pulang ke rumah, mereka berasa sangat lega dan gembira kerana telah membantu gelandangan tersebut.